Di Little Caliphs, kita sangat menekankan latihan guru. Kita mahukan setiap guru yang mengajar di tadika-tadika Little Caliphs terlatih dengan konten dan metodologi dari Little Caliphs program. Jadi ada 3 jenis training program yang kita buat. Set yang pertama adalah teaching and learning. Training set yang kedua adalah tarbiyah, dan yang ketiga adalah intensive business management workshop untuk pengurusan dan pentadbiran tadika yang berkesan, insya-Allah. The Little Caliphs program adalah sebuah set program pembelajaran prasekolah yang menyeronokkan lagi berkesan, yang bertujuan untuk menyuburkan potensi rohani, jasmani, sosio emosi dan intelektual anak-anak prasekolah dengan misi untuk menyuburkan rasa cinta kepada Islam dan ilmu pengetahuan di kalangan anak-anak ini agar mereka menjadi seorang hamba Allah, khalifah Allah dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. The Little Caliphs program ini penuh dengan konten dan teknik-teknik metodologi yang membuatkan anak-anak itu boleh belajar dengan cara yang menyeronokkan lagi berkesan, menggunakan kaedah-kaedah terkini, best practices dalam early childhood education, supaya anak-anak ini akan mendapat pelajaran lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi, lebih seronok dan lebih bermakna berbanding dengan rakan-rakan sebaya di tadika-tadika yang lain. Dengan ilham Allah SWT, saya membuat satu program namanya Little Caliphs. Little Caliphs ni saya buat kerana saya nak integratekan Islam merentas kurikulum. Bukan Islam tu cara fiqh, sirahnya saja, sains lain, akidah lain. Saya nak bila anak-anak belajar sains, mereka juga belajar mengenai akidah. Sebab sains tu adalah makhluk, tapi akidah tu belajar mengenai pencipta makhluk, supaya anak-anak ni sedar yang menciptakan dia tu Allah SWT. Saya nak anak-anak ni juga tahu bahasa Inggeris. They know and understand English and can speak at least basic of English. Saya nak juga mereka bagus dalam matematik dan faham konsep sains. Itu sebab saya buat Little Caliphs Scientist Kit. Saya olahnya, lesson plannya supaya berat dengan sains dan akidah. Dan saya nak anak-anak daripada awal usia 6 tahun tahu konsep engineering. Sebab di Little Caliphs kita buat Little Caliphs Builder. Macam Bob the Builder tu, Little Caliphs.